I think by the time nanti episod ni akan keluar mungkin 3 minggu setelah pemergian rahimullah Baba. So yeah, it's big. So I think in terms of the mental health part, I would like to say that throughout even 2024 lah, okay, sepanjang kita dah setahun lebih bersama-sama dapat merakamkan KFM, ya, Kita Family Podcast bersama-sama. I think kita berlima pernah juga menyebut bahawa bila kita membuat podcast ni dan dapat bersama-sama, dan tujuan dia of course mungkin antara matlamat dia adalah untuk membantu individu, keluarga, ibu bapa, seperti kami juga. Kita pernah mengalami, kita sendiri tahu peranan kita dan pengalaman kita dan perjalanan kita. So sedikit sebanyak daripada pengalaman yang kita ada dan apa yang kita telah pelajari, kita nak berkongsikan agar insya-Allah mungkin dapat membantu orang yang lain. Of course nak tingkatkan kesedaran untuk tentang kehidupan individu-individu yang neurodivergent, yang OKU, berkelainan keupayaan and things like that. Dengan harapan bahawa kita dapat bersama-sama, dan supaya tak ada siapa akan berasa seorangan, tersingkir, mungkin ataupun sunyi, right? So we want to remind people that they are not alone. So I want to say that I think even before my father passed, I've felt that it has been good for my mental health to be with all of you, and to share. So initially it seemed like, wow, this is really big, and then apa kena-mengena je benda ni kalau kita, and then cakap depan kamera, cakap bersama-sama dengan kita, tapi of course kamera ada, and things like that. But somehow because kita, sebab kita dah berazam, dah berniat untuk maybe cuba nak membantu orang lain sedikit sebanyak, alhamdulillah I would have to say secara peribadi memang dah membantu saya juga.